Okey korang ni singgah popiah basah meletup dan kering pun ada juga. Okey. Ni rakan kerja saya. Okey. Ni sambil-sambil dia jual dekat Bazar Ramadan Masjid Tanah. Dia punya pot kedai tak silap saya dekat area jabatan dan longkang besar Masjid Tanah tu. Area pasar malam tu. Tapi Bazar punya pot lah. Ni mana dia. Ni macam-macam menu adalah. Kuih pelita ada, agar-agar, popiah basah, popiah kering, popiah sambal, kuih sambal, apa lagi? Popiah goreng, pulut panggang pun ada. Okey. Memang macam-macam pilihan. Ibarat orang cakap apa? Makanan-makanan klasik tradisional. Aku nak sebut payah dah. Tapi memang best. Kalau kita baik dengan dia, dia balas baik. Dia balas baik dengan cara dia extra kita satu. Okey tu. Apa-apa kita support orang Melayu, okey? Support orang Malaysia. Okey. Memang terbaik lah. Alhamdulillah rajin. Dia buat ni pun pengunjung-pengunjung pun memang ni pun round kedua dah, ramai dah. Orang repeat balik dah. Sambal memang pekat. Memang kau pedas-pedas manis. Belum cuba, belum tahu. Yang makan pasti rasa manis. Okey. Banyak-banyak pilihan kuih. Dan dia siap bungkus. Ada yang nak tambah boleh. Ada yang nak belikan nasi-nasi, nak beli campur pun dia boleh buat juga. Ikut pada kesesuaian anda. Ni banjir. Itu saya punya banjir. Yang kering pun ada juga dia buat. Okey. Memang terbaik lah. Okey, ni owner dia. Memang bersih lah pakai sarung tangan, nampak tu. Dia balut orang punya pakai sarung tangan. Jaga SOP untuk Bazar Ramadan pun